Weh, makanan kau tadi semua aku dah bayar. So total semua dalam RM50. So kau bayar kat aku RM35 lah. Asal lah aku kena bayar lebih pula. Tak, tadi kau ada order fries. Kau sekejap, tunggu aku kira kejap. Asal ada buku pula ni. Tadi kau ada order fries kan? Memang So aku ada total order fries fries. tadi aku nampak tadi aku kira fries tu ada dalam 50 ketul. So aku nampak kau makan sebanyak 35 ketul. Sama dengan darab X kuasa 5. So dekat situ kau dah makan lebih. So aku terpaksa ni lah, kira kau bayar lebih sikit lah. Siap buat audit siap. Kita kena adil dan sama. Sekejap lagi boleh tak kau tolong tumpang hantar aku balik rumah? Dalam 2 km macam tu je boleh lah. Rumah kau depan ni 2 km je? Ya. Rumah kau boleh. Sekejap. Boleh. Tapi kalau aku tengok Grab sekarang ni, kalau 2 km dia charge RM5 lah. So jadi kau nak cash ke transfer? Sekejap. Asal kereta kau bawa gini tu? Ni sebab aku pakai ni blank ni. Tu aku pakai juga tu. Oh, ni apa weh? Ini bau sweet nectar. Dia ada banyak jenis lagi. Menarik lah. Bau sumpah sedap tu. So kejap lagi aku rasa kau boleh transfer aku RM5 lah. Pasal pula? Yelah sebab aku dah beli ni, kau dah bau sekali, kau kena nak bayar sekali. Okay, sampai dah. Okay, thank you Fik. Hantarkan aku balik. Dah, tapi aku nak tanya kau, esok kau boleh teman aku tak? Pergi hantar barang je Boleh, tak ada masalah. Boleh, kau boleh teman aku esok? Boleh. Okay, so esok disebabkan kau teman aku, minyak kita tong-tong lah